berita terkini, lama menghilang, Rafidah Ibrahim dan Albert Tay kini muncul kembali. Untuk makluman, kali terakhir kita melihat kelibat wanita ini adalah ketika dia menangis tak tentu pasal. Tolong Kak, daripada bawah sampai atas Kak, tolong Kak. Ikut undang-undang. Tolong Kak sekarang. Kini, mereka kembali lagi bersama isteri mangsa kes pemandu mabuk. Ada netizen kata mereka hanya mahu menunggang isu, entahlah labu. Dua watak ini selalu menjadi rujukan utama walaun. Mereka boleh dikatakan idola kepada para walaun B40 yang malas membaca. Berbeza dengan menteri dari DAP, tak banyak cakap, terus ziarah keluarga mangsa dan beri sumbangan. Semoga keadilan dapat ditegakkan. Namun, kami simpati terhadap nasib rakyat yang selalu menjadi tunggangan orang politik. Sebenarnya, ada banyak lagi job berlakon sesuai untuk PIDAH. Contohnya, watak sundel bolong. Apa pendapat korang?